الحمد لله وبه توفيقي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوة إيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita dapat sambung kuliah kita pada hari Rabu malam Khamis ini setiap minggu secara ke udara bersama dengan dua channel utama kita, channel rasmi kita, Bicara Hati dan Sandiwara Dunia. Alhamdulillah, pada minggu ini kita membaca kitab Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing, tulisan Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada muka surat 121, bab yang ke-11. Bab yang ke-11, Ustaz Yazid kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah contoh teladan hidup sederhana. Ikhwan, di sini ada saya katakan seolah-olah di sini adalah jantung perbicaraan kita. Daripada tajuk-tajuk yang Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas susun, saya rasa tajuk ke-11 ini saya boleh katakan inilah inti daripada isi buku ini. Inilah jantung dia. Sebab kalau kita bincang zuhud macam mana sekalipun, tazkiyah, tapi tanpa kita dapat suatu manba', suatu masdar, suatu rojokan, suatu tempat rojok, ataupun kita tak dapat melihat bagaimanakah tazkiyah yang dibawa oleh Nabi dan bagaimana Nabi mendidik para sahabat dia, maka pelajaran tazkiyah kita tidak sampai ke mana-mana. Jadi kita bincang secara bahasa, secara lughah, secara istilah, tapi kita tak tahu Nabi macam mana Nabi berakhlak, maka tak sampailah maksud daripada pelajaran kita. Inilah saya katakan bahawa inti daripada buku ini ada pada tajuk yang ke-11, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh. Kalau boleh, di sini saya nak memberi sedikit penjelasan. Sebagai contoh, kita semayang. Kita semayanglah macam mana sekalipun, kalau kita tak tahu Nabi semayang macam mana, maka apa makna dia? Apa erti dia? Apa maksud ibadat kita buat? Kita tahu semayang itu ada takbir, masuk dengan takbiratul ihram, ada perkataan, ada perbuatan, ada bacaan, lepas tu ada salam. Semua kita boleh buat, tapi kita tak tahu, tak pernah diperjelaskan pada kita macam mana Nabi semayang. Dan kita pun tak pernah tahu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, hampa semayang macam aku semayang. Maka apakah erti semayang kita? Kalau kita guna bahasa orang tua, orang tua kata, hang punya tunggi langgang ni semayang, tapi hang tak tahu Nabi semayang macam mana, apa makna? Sebab Allah tak mau kita melakukan ibadat tanpa kita contoh Nabi dia. Allah mau selalu kita contoh Nabi dia, hatta semayang. Kerana itu saya teringat zaman kita belajar dulu, guru-guru kita akan pesan semayang start dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Tadi kita halal buat benda dunia, banyak benda dunia halal. Bila kita takbir, maka
takbir itu menjadi sebab telah haramlah kepada kita melakukan beberapa benda hak tadi sebelum takbir halal, sekarang dah jadi haram. Maka sebesar itulah makna takbiratul ihram, maka mestilah kita sebut lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar dengan betul. Sebab kalau takbiratul ihram kita tak betul, lafaz dia tak betul, maka kita tak dianggap masuk dalam sembahyang walaupun kita rasa kita sembahyang. Kita kata Allahu Akbar, kita kata kita dah sembahyang, tapi tak. Kerana lafaz alif lam lam ha, alif kaf ba ra, itu kita tak sempurnakan. Kerana Nabi masuk sembahyang dengan Allahu Akbar. Kalau kita sebut Allahu Akbar, tak macam Nabi sebut, bunyi lain. Macam kita kata Allahu Akbar, sedangkan Nabi kata hu, kita kata u. Maka bagaimana takbiratul ihram kita sama macam takbiratul ihram Nabi? Artinya, dengan kita takbiratul ihram sahaja, kita belum sembahyang. Tapi kita beranggapan kita dah sembahyang. Sembahyang dikeluar dengan salam. Salam. At-taslim. Bacaannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita bagi salam, kita kata, Assalamualaikum warahmatullah. Kita tukar daripada ha besar jadi ha kecil di belakang. Nabi tak tukar, Nabi pakai ha besar. Kita kata warahmatullah, bunyi di belakang. Maka salam kita tak sama macam salam Nabi. Maka adakah kita anggap sembahyang tu sama macam Nabi dan kita harap Allah terima sembahyang lagu tu? Maka masuk sembahyang itu kena betul, keluar sembahyang pun kena betul. Kalau Nabi bagi salam belah kanan, kita bagi belah kanan. Nabi bagi belah kiri, kita bagi belah kiri. Bagaimana Nabi pusing kepala ke kanan, lepas tu Nabi pusing pula kepala ke kiri, macam tu kita kena buat. Sebab kalau kita tak buat, kita tak masuk dalam hadis Bukhari itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Allah wajibkan kepada kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. Dan Allah perintah kita ikut kekasih dia sembahyang. Maka Allah mahu daripada kita masuk sembahyang Allahu Akbar sama macam Nabi dia, sampai bagi salam Assalamu alaikum warahmatullah macam Nabi dia. Di tengah-tengah tu ada macam-macam bacaan. Ada yang sunat, ada yang wajib. Tapi pendek kata, apa yang kita akan baca dalam solat, keseluruhannya Al-Quran. Dan kita kena tahu, Quran diturunkan kepada Nabi dia pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Bukan pada 17 Ramadan, 10 yang akhir. Maka diturunkan Quran 10 malamnya akhir, malam Lailatul Qadar. Maka kita kena baca Quran macam Nabi baca. Fatihah macam Nabi baca. Surah macam Nabi baca. Tak, kalau sembahyang kita tak sama macam Nabi. Kita boleh pilih surah mana ikut suka kita, tapi surah yang kita baca itu mesti macam Nabi. Surah bahagian mana Nabi letak pada rakaat pertama, surah bahagian mana Nabi letak pada rakaat kedua. Susunan dia pun mesti macam Nabi. Jenis surah kita boleh pilih, tapi menyusun surah itu daripada atas ke bawah mesti mengikut cara Nabi. Rakaat pertama Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la untuk salat Jumaat, untuk salat Aid. Rakaat kedua Nabi baca hal ata ka hadithul ghashiyah.
Kita boleh memilih surah apa kita nak baca, tapi cara kita susun kena sama dengan Nabi. Surah yang di atas mesti berada di atas, surah di bawah kena ada di bawah. Antara sabihis dengan hal ata, sabihis di atas, hal ata di bawah. Maka sabihislah di atas, hal ata di bawah. Kalau kita baca Al-Ha sebagai contoh, Al-Ha di atas, Al-Ha rakaat pertama. Tabat di bawah, maka tabat kena duduk pada rakaat kedua. Tiba-tiba kita baca tabat rakaat pertama, Al-Ha rakaat kedua, kita telah menyusun surah tak sama macam Nabi. Maka Nabi kata, semayanglah macam aku sembayang. Kita boleh pilih surah kita nak baca, tetapi menyusun surah mesti macam Nabi susun. Sampai kita bagi salam, macam Nabi bagi salam. Jadi ikhwan, kerana itu merujuk kepada suatu buku yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang bernama Al-Kabair. Di situ di bawah bab hukum meninggalkan salat, dibawa satu kisah yang berlaku kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Dia melihat seorang pakcik sembahyang. Maka Huzaifah tegur pakcik tu. Huzaifah kata, pakcik, berapa lama dah pakcik solat? Pakcik tu kata, hampir 40 tahun dah saya solat. Apa kata Huzaifah? Pakcik, kalau pakcik mati, pakcik dihukum tidak solat macam Nabi. Pakcik dihukum tak solat. Kerana daripada pakcik takbir sampai pakcik bagi salam, saya tengok satu pun tak sama dengan Nabi. 40 tahun pakcik dikira tak semayang. Tapi hak pakcik itu, dia duk ingat dia semayang. Kerana kita tak dapat gambaran yang betul. Nabi suruh kita semayang macam dia. Maka Allahu Akbar, itu permulaan salat. Maka kita, kerana lafaz itu lafaz Arab, kita kena dengar orang Arab sebut macam mana. Alhamdulillah dunia sekarang ni penuh teknologi. Imam-imam dunia, imam-imam kita, imam dunia, imam Masjidil Haram, imam Masjid Madinah, mereka adalah imam-imam yang Allah pilih duduk di depan kiblat kita, mengimamkan kita. Kita dengar mereka sebut macam mana, kita ikut. Kemudian kita cari guru yang boleh bagi endorsement bahawa bacaan kita itu dari segi huruf dia, makhraj dia betul. Maka janganlah kita semayang tapi kita tak peduli, kita duk ingat semayang macam Nabi ni, tak tangan macam Nabi, tapi kita terlupa takbiratul ihram itu permulaan masuk. Kalau itu dah silap, bagaimana yang belakang-belakang ni? Kalau dia sama dengan sunnah pun, hak depan tu dah rosak, hak depan tu dah tak betul, di belakang macam mana? Berbayang ada orang bagi salam, suara tak dengar, pusing kepala je, bagi salam dalam hati. Sedangkan Nabi bagi salam, Nabi bagi salam di mulut dia, telinga dia dengar, sahabat boleh dengar. Maka bagaimanakah solat itu sama dengan Nabi? Itu contohnya hari-hari, ikhwan. Sampailah kepada contoh yang kita nak baca pada malam ni. Bagaimana contoh dalam kehidupan? Kata penulis, sesungguhnya hidup seorang Muslim yang paling nikmat adalah merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah kurniakan. Yang penting, dia bisa menggunakan waktunya untuk beribadat kepada Allah, merasa tenang, tenteram dan bahagia dengan berzikir dan beribadat pada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Kehidupan manusia sudah Allah takdirkan semuanya, miskin atau kaya, senang atau susah. Yang sudah terjadi dan akan terjadi, semuanya sudah ditakdirkan. Maka kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, kerana mereka adalah orang yang bahagia, orang yang sukses, beruntung, dan mereka semua dijamin dengan syurga. Jadi jangan bersedih dan jangan berduka cita jika anda ditakdirkan menjadi orang fakir miskin di dunia ini, dan jangan dulu senang jika ditakdirkan menjadi orang kaya. Miskin dan kaya bukan ukuran seseorang hina atau mulia.
Lebih baik menjadi orang miskin harta tetapi kaya hati daripada kaya harta tetapi miskin hati. Yang minimnya iman dan amal saleh, yang kurangnya iman dan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghina nafsi." Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenar adalah kaya hati, merasa redha dan cukup dengan rezeki yang dikurniakan. Ini dalam hadis Bukhari, Muslim dan selainnya daripada Abu Hurairah. Ikhwan, kalau kita tengok yang ni, hadis yang sependek ni, pun ramai kita orang Islam tak tahu kata hadis ni wujud. Pemburu harta, pemburu dunia, pemburu kekayaan termasuk kita. Bila kita tak ada duit, kita sedih. Kita tak ada kesihatan, kita sedih. Sedih itu adalah fitrah, tapi sedih yang melampau sampai kita berhitung, Tuhan mesti tak sayang aku, Tuhan mesti tak suka aku, apalah dosanya aku buat sampai Tuhan buat kat aku macam ni. Ini adalah buruk sangka pada Tuhan. Itu tanda apa? Tanda kita tamak dengan dunia. Maka ramai daripada kita, termasuk kita, tak tahu Nabi pernah kata, laisal ghina an kathratil 'aradi. Bukanlah kaya itu banyaknya arad, banyaknya harta benda, nikmat-nikmat dunia. Itu kaya, tapi laisal ghina, bukan dia punya penyudah di situ. Nabi kata, walakinnal ghina, tetapi kaya itu, Nabi kata, ghinan nafsi. Apabila kita ada kaya hati, kita ada sifat qanaah, bersifat rasa puas, redha. Yang tu tak datang, ikhwan, melainkan dia perlu dididik, ditarbiyah. Kerana itu ada doa yang Allah ajak kepada kita dalam suratul Hasyr. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu satu doa yang sangat dahsyat. Doa minta kepada Allah, wahai Tuhan kami, la taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah hang letak dalam hati kami ini dengki, dendam, busuk hati kepada saudara seiman macam kami, ya Allah. Jangan, ya Allah. Sebab apa, ya kawan? Sebab rasa ghillan itu, ghil, dendam pun ghil, busuk hati ghil, dengki pun ghil, dia akan menyebabkan kita tak sampai kepada makna kaya hati. Kita akan jadi busuk hati. Kita tak nampak akhirat. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, orang yang disifati dengan kaya hati, iaitu orang yang merasa cukup atas apa yang telah Allah rezekikan padanya, tidak tamak dalam menambah harta tanpa ada keperluan, dan tidak meminta-minta, tetapi dia redha terhadap apa yang Allah berikan padanya, seakan-akan ia orang yang punya, yakni kaya selamanya. Sifat ghina, sifat qanaah ni, ikhwan, dia tak mudah main pada kita semudah kita baca buku ni. Dia perlu dididik dengan kita berkenalan apa makna qanaah, melihat ayat-ayat qanaah, hadis-hadis qanaah, doa-doa yang Nabi panjat tentang sifat qanaah. Lepas tu melihat bagaimana Nabi berurusan, bermuamalat dengan dunia ini dengan sifat qanaah, barulah dia masuklah hati kita. Sedangkan orang yang disifati dengan miskin hati, iaitu lawan daripada sifat kaya hati itu miskin hati, tak ada sifat qanaah, tidak merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dia selalu meminta lebih dengan segala cara yang mungkin dilakukan. Lalu jika dia tidak dapat apa yang diminta, lantas bersedih dan menyesal, seakan-akan ia orang fakir harta dan tidak kaya, kerana tidak merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan.
Cuba lihat ikhwan, Ustaz Aziz menggunakan perkataan, tanda kata kita ini satu orang yang terkena sifat kecil hati. Kita tak kaya, kita miskin hati. Apabila Allah Ta'ala menundakan satu hajat kita, kita feras dengan Tuhan ni seolah-olah kita dah miskin dah. Dia kata itulah petanda paling besar pada menyatakan miskinlah hati kita. Katalah kita ada satu projek, dah untung dah. Kemudian kita masuk projek yang kedua. Bila kita tak dapat projek kedua ni, kita punya cakap, kita punya memek muka, ayak muka, seolah-olah kita dah miskin dah. Bila sembang dengan orang pun, saya tak dapat projek. Wahai kalau dia tak dapat projek itu untuk jangka masa setahun, tak mati dia. Allah dah bagi dah nikmat pada dia. Tapi dia tunjuk kata dia tu punya miskin lah. Itu bukan saja-saja dia tunjuk. Allah yang sedang tunjuk pada diri dia bahawa dia miskin hati. Dia berbeza orang yang ada kaya hati. Dia tak dapat. Dia boleh menyebut kesyukuran daripada Allah. Dia boleh melihat pada hikmah, kepada hikmahnya Allah jadikan, dan dia tidak berlakon. Yang dia sebut di mulut itu memang datang daripada hati dia, dia syukur pada Allah. Kekayaan hati tumbuh dari sikap redha kepada ketentuan Allah Ta'ala dan tunduk terhadap perintahnya. Kerana mengetahui bahawa apa yang di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Ia berpaling dari meminta-minta. Dia berpaling daripada meminta-minta sebab dia tahu apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Ini ikhwan tak dididik pada orang Islam. Di sekolah ke, sekolah rendah, sekolah menengah, kita masuk universiti, keluar, tak dididik. Apa dia? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini tidak ditanam dalam perkataan, dalam pembelajaran. Akhirnya kita hidup, kita cari harta. Bila kita kehilangan harta, maka akhirat lebih baik daripada dunia itu tak menjelma kepada kita. Yang kita tahu, akhirat ada, tetapi dunia lebih baik daripada akhirat. Kata penulis, betapa bagusnya seorang yang berkata, Ghinan nafsi ma yakfika min siddi hajatin. Fa in zada syai'a ada dzakal ghina faqra. Kekayaan jiwa itu apa yang mencukupi keperluanmu. Jika lebih dari itu, maka kekayaan tersebut akan kembali menjadi kefakiran. Kekayaan itu apa yang cukup, yang Allah beri pada kita cukup. Maksud cukup itu apa dia? Sadda hajah, dia tutup hajat kita, keperluan kita. Sadda hajah, dia tutup. Bila kita ada rezeki itu, cukup dah. Kita tak perlu meminta, kita tak perlu mengemih, kita tak perlu jadi orang yang minta tolong pada orang. Sadda hajah, dia tutup keperluan kita. Itu tanda apa? Itu tanda kita kaya. Fa in zada syai'a, tapi kalau kita ada lebih daripada tu, lebih daripada tu maksud dia kekayaan kita lebih daripada apa yang kita perlu. Kena ingat, kalau kita berjumpa keadaan itu, ada dzakal ghina faqra, kita akan jadi orang miskin. Maksudnya apa? Kalau Allah bagi kita kaya, kita akan jadi miskin. Maksudnya untuk menjaga kekayaan kita, kita perlu kekayaan yang kedua. Untuk menjaga projek yang pertama, kita perlu projek yang kedua. Kita automatik akan jadi miskin, akan jadi mengharap, kita akan jadi merempat pada orang. Walaupun projek kita tu juta, tapi kita akan jadi beggars, meminta kepada orang yang ada kuasa untuk lulus projek kita. Kerana kita telah dapat projek pertama, projek kedua, dia akan jaga kekayaan kita yang pertama. Kemudian kita akan meminta yang ketiga untuk menjaga kekayaan kita yang kedua. Bila ada zada syai', tambahan harta, automatik
sifat sikap fakir, meminta, mengemis akan datang pada kita. Tapi bila kita ada cukup dengan hidup kita, kita tak meminta. Kita tak akan jadi pengemis. Kita akan syukur pada Allah apa yang ada. Ini Ustaz Aziz kata, betapa cantiknya satu orang pernah mengungkap kalimah ini di dalam satu syair dia. Ghina nafsi, kaya diri itu, ma yakfika min saddi hajah, apa yang menutup kecukupan, keperluan hajat engkau. Fa in zada syai'a, tapi apabila harta bertambah, kekayaan bertambah, ada, dia akan kembali menjadikan kamu ini seorang yang fakir, memerlukan kekayaan demi hidup, memerlukan lagi, memerlukan lagi, memerlukan lagi. Lihatlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau hidup di Madinah dalam keadaan miskin. Padahal baginda adalah pemimpin para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita Muhammad, ikhwan, Nabi kita Muhammad, dia bukan sahaja pemimpin kita. Nabi bukan sahaja pemimpin sahabat, tapi paling dahsyat, Nabi adalah pemimpin para anbiya dan para rasul. Pada malam Mi'raj, kesemua para anbiya dan rasul bersembahyang di belakang Nabi. Kesemuanya jadi makmum pada Nabi. Subhanallah. Maka Muhammad terkenal dengan nama Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Muhammad adalah pemimpin para anbiya, para nabi dan para rasul. Pada malam Mi'raj, itunya Allah buat. Semua para nabi dan rasul berada di belakang Nabi. Pada hari Quran diturunkan kepada Nabi, pada awal daripada surah Al-Furqan, Quran diturunkan pada Nabi. Kesemua kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul dahulu, kesemuanya jadi mansuh untuk kita ikut. Melainkan kita kena ikut kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Sehingga Nabi sebut sepatah setelah Al-Quran diturunkan dan sempurnalah nubuwah dan risalah. Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan lattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Kalau Musa masih hidup, kamu semua ikut Musa dan Taurat, kamu tinggalkan aku, di mana Quran diturunkan pada aku, kamu akan sesat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, Quranlah yang menjadi kitab yang wajib diikuti oleh umat akhir zaman. Muhammad adalah pemimpin para anbiya dan para rasul. Muhammad adalah pemimpin manusia. Al-Quran adalah kitab yang mengimamkan segala kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Dan Allah Ta'ala suruh kita sembahyang macam pemimpin ini sembahyang. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum, banyak yang miskin, tetapi mereka menjadi sebaik-baik manusia setelah Nabi mereka. Bukan kerana harta dan kekayaan, tetapi kerana iman dan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad dari makanan pokok, yakni penghilang rasa lapar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis ni Nabi kata, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ini rezeki yang mencukupi." Qutan bermakna, ya Allah, Hang bagi rezeki pada kami, kira-kira kami makan tak lapar, cukup dah ya Allah. Antum boleh bayang macam mana Muhammad doa pada Allah macam tu. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ini qutan, cukup-cukup, tak payah lebih. Kalau hari ini kami lapar, Hang bagi kami makan, alhamdulillah, cukup dah. Satgi kalau kami lapar pula asak, Hang bagi sikit lagi, cukup dah. Tak perlu Hang letak pada kami rezeki sampai sebulan, 2 bulan, setahun. Tak mau lagu tu ya Allah. Berilah kepada kami rezeki yang kira-kira hilang rasa lapar kami, sudah cukup. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah
min ta'amil burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubidha. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Aisyah kata keluarga Nabi Muhammad tidak pernah kenyang semenjak berpindah ke Madinah dari makan gandum selama 3 malam berturut-turut sampai beliau wafat. Nak kata 3 malam kami makan kenyang turut-turut tak ada. Rezeki kami macam rezeki yang Muhammad doa, Allah bagi cukup-cukup. Kami tak pernah tidur dengan perutnya kenyang, perutnya sengkak. Tak pernah. Kami tidur, kami makan dan perut kami masih ada rasa lapar-lapar. Tapi itulah rezeki yang Allah beri kepada keluarga Muhammad. Ikhwan, cuba kita tengok hadis ini. Hadis yang kita tengok ini. Kita pergi sebentar kepada hadis ini, ikhwan. Hadis ini hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata, ini kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin. Qama telah berdiri, fina di tengah-tengah kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kata satu hari Nabi bangkit berdiri. Nabi duduk dekat tengah-tengah kami, Nabi bangkit berdiri. Masa Nabi bangkit berdiri itu bimau'izatin, dengan satu mau'izah, dengan satu pengajaran dan pelajaran. Nabi berdiri di tengah-tengah kami dan baginda memberi satu pelajaran pada kami, satu pengajaran. Faqala, Ibnu Abbas kata, Nabi bersabda. Apa Nabi kata? Nabi kata, ayyuhan nasu. Nabi kata, wahai manusia, innakum, sesungguhnya hampa semua, mahsyuruna ilallahi ta'ala. Mahsyuruna, kamu semua akan berhimpun, kamu semua akan dihimpunkan kepada Allah Ta'ala. Ayyuhan nasu, wahai manusia, innakum, sesungguhnya kamu, mahsyuruna, kamu semua akan dimahsyarkan di hadapan Allah, dihimpunkan di hadapan Allah. Kamu dihimpunkan dalam keadaan hufatan, dalam keadaan berkaki ayam, uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan bermakna ghaira makhtunin. Ghurlan bermakna ghaira makhtunin, dalam keadaan kamu belum berkhatan. Artinya kamu akan berdiri di depan Allah Ta'ala tak berkasut, berkaki ayam, telanjang, dan kulit kuluk kamu itu masih ada, macam kamu belum berkhatan lagi. Nabi kata, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Nabi kata, yang ni Nabi kata, kama, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Allah. Itu di bawah tu ayat 104 daripada surah Al-Anbiya. Ayat 104 daripada surah Al-Anbiya. Nabi kata, keadaan kamu sebiji macam mana Allah berfirman dalam 104 suratul Anbiya. Allah Ta'ala kata, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Allah kata, kama, seperti mana, bada'na, kami telah mencipta kamu,
awwala khalqin, pada awal kejadian kamu, nu'iduhu, kami akan ulangi balik ciptaan itu. Wa'dan alaina, ini kata Allah suatu janji yang pasti kami lakukan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakan janji itu. Nabi kata kamu akan berdiri di hadapan Allah di mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, telanjang bulat dan tidak berkhatan. Itulah yang Allah sebut dalam ayat 104. Allah Ta'ala kata, seperti mana dulu, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, seperti mana kami buat kamu awal-awal dulu, mak kamu lahir kamu ke dunia, tak ada kasut, keluar telanjang bulat, berkaki ayam dan tidak berkhatan. Macam itulah kamu mati, kamu akan berdiri di hadapan Allah. Allah kata wa'dan alaina. Allah kata yang ni kami janji sungguh kami akan buat. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakan apa yang telah kami katakan. Lepas tu Nabi kata sepatah. Nabi kata ala. Nabi kata ketahuilah. Wa inna, sesungguhnya awwala khalaiqi, makhluk yang paling awal, yuksa, diberi pakai baju, diberi pakaian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, Ibrahim alaihi salam. Orang itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sebegini banyak manusia berhimpun pada Allah, Nabi Ibrahim lah orang paling awal Allah Ta'ala beri pakaian. Yang ni, antum tengok yang ni. Nabi kata ala. Nabi kata ketahuilah, ingatlah, ada satu kejadian di akhirat nanti. Kejadian apa? Wa innahu, sesungguhnya sayuja'u, akan didatangkan, akan datang, yuja'u, didatangi, akan didatangkan, birijalin, dengan beberapa orang laki-laki, ataupun dengan beberapa orang, min ummati, daripada umat aku. Bila Nabi Ibrahim diberi pakaian, tiba-tiba Nabi kata akan dibawa beberapa orang daripada umat aku ni, fayu'khadhu, akan diambil mereka ini, bihim, dengan mereka, zata shimal, daripada arah sebelah kiri. Lepas kejadian kita tengok Nabi Ibrahim dapat pakaian, tiba-tiba jadi satu kejadian ni. Beberapa orang akan diambil daripada sebelah kiri, dan Nabi kata mereka ni umat aku. Bila diambil mereka ni dari sebelah kiri, apa maksud dia, ikhwan? Kitab diberi sebelah kanan, kitab diberi sebelah kiri. Yang diberi sebelah kiri ni maksudnya apa? Celaka. Nabi kata diambil umat dia di sebelah kiri. Bila diambil, Nabi tengok aja umat dia diambil sebelah kiri sahaja. Terus Nabi kata, ya Rabbi ashabi. Nabi kata, Tuhanku, itu adalah sahabat-sahabat aku. Kenapa ambil mereka dengan sebelah kiri? Mereka tu semua sahabat-sahabat aku, umat aku. Fayuqalu, dikatakan kepada Nabi, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tadri, la sekali-kali, tadri, engkau tidak mengetahui, ma ahdatsu ba'daka, ma ahdatsu, apa yang telah mereka ahdatsu. Ahdatsu bermakna muhdath, bermakna hadas. Mereka telah mengada-adakan dalam urusan agama ini, ba'daka, setelah engkau meninggal Muhammad. Lepas daripada engkau mati Muhammad, kau tak tahu apa yang mereka buat. Yang kau tak ajak mereka buat, yang kau ajak mereka tak ikut Muhammad. Mereka buat bid'ah banyak sangat Muhammad. Mereka mengada-adakan perkara baru dalam agama ni banyak sangat Muhammad. Bila Nabi dengar malaikat kata lagu tu,
Nabi kata kat kita, fa'aqulu, aku terus kata, kama qala abdu salih, aku kata seperti mana telah berkata seorang hamba Allah yang saleh. Ini merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat 117, 118. Nabi kata, aku kata, bila malaikat kata ke aku, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sesungguhnya Muhammad, kau tak tahu lepas daripada kau wafat, mereka telah mengada-adakan, mereka telah buat benda baru sangat dalam agama ni. Islam dah jadi tidak seperti mana kau tinggalkan Muhammad. Dah jadi dukhan, dah jadi kelabu, dah jadi berasap, asap banyak sangat, tak jelas dah nampak. Bila Nabi kata dengar lagu tu, Nabi kata, aku kata pada hari itu, seperti mana abdu salih, hamba yang salih kata. Hamba yang salih di sini siapa dia? Nabi Isa. Aku kata kepada Allah seperti mana seorang hamba yang salih, Nabi yang salih. Isa kata. Isa pernah kata pada Allah. Apa Isa kata? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi kata, aku kata apa yang Isa kata. Isa kata, wa kuntu alaihim syahida. Nabi Isa kata, aku menjadi saksi terhadap mereka. Ma dumtu fihim, selama mana aku berada di antara mereka. Nabi Isa kata, dulu masa engkau hantar aku jadi Nabi dan Rasul kepada kaum aku, ya Allah, aku jadi saksi. Apa sahaja yang mereka buat, yang mana betul, aku kata betul. Aku beri suatu endorsement. Yang mana mereka buat salah, aku betulkan. Falamma tawaffaitani, tapi Nabi Isa kata, ya Allah, setelah engkau wafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Bila aku dah mati, Isa kata, Tuhan, bila aku dah mati, aku tak boleh buat apa dah. Mereka kata, aku anak hang, mak aku itu sebagai bini hang, aku tak boleh nak betulkan mereka. Hanglah raqib, hanglah pengawas mereka, ya Allah, bukan aku. Nabi kata, aku ulang sebut, Isa pernah sebut, aku ulang sebut. Nabi kata, masa aku nak kata, macam Isa kata, masa aku hidup, aku telah ajak macam mana Islam pada mereka. Tapi setelah aku wafat, mereka tinggalkan sunnah aku, maka ya Allah, aku dah tak ada kuasa dah. Hanglah yang akan menentukan segala-gala pada mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah di atas tiap-tiap sesuatu maha menyaksikan. Nabi kata, Isa kata, aku pun nak kata, in tu'azibuhum, kalau engkau azab mereka, ya Allah, fa innahum ibaduka, sesungguhnya mereka itu hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum, dan sekiranya engkau ampun mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fayuqalu, Nabi kata, dikatakan kepada aku, fayuqalu li, dikatakan kepada aku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtuhum. Bila Nabi kata lagu tu, Nabi ucap macam mana Isa ucap, terus malaikat kata, innahum Muhammad, apa yang hang kata tu betul, tapi hang kena tahu satu benda Muhammad, mereka ini Muhammad
telah melakukan satu jenayah yang cukup besar Muhammad. Apa jenayah mereka? Murtaddina ala aqabihim. Mereka telah tinggal ke semua agama yang hang bawa setelah hang tak ada Muhammad. Munzuna faraqtahum. Elok-elok hang tak ada Muhammad, mereka bercerai daripada agama hang. Mereka dah tak ikut dah sunnah hang Muhammad. Macam manalah mereka ini nak diletak sebelah hang Muhammad. Ikhwan, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ikhwan, dia bagi satu gambaran apa pada kita? Gambaran betapa kita tak tahu ikhwan, kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Jadi tak mana kita pergi sekalipun, akhirnya kita kena balik ke sini. Iaitu apa dia? Nabi Muhammad. Dia macam mana? Kalau sahabat tadi dalam soal semayang, pergilah belajar dengan siapa pun. Last sekali kita kena balik kepada dia punya acuan dia. Dia punya kompas dia. Dia punya, kita kata, map dia. Peta dia. Muhammad semayang macam mana? Kita pergilah tak mana belajar buat haji ke buat umrah. Last sekali kena tanya, Nabi haji macam mana? Nabi umrah macam mana? Kita pergilah pusing tak mana-mana. Majlis zikir ke majlis apa. Last sekali kompos dia, Muhammad zikir macam mana? Sebab apa ikhwan? Dengan amalan yang begitu banyak kita buat, last sekali apa jadi pada kita depan Tuhan? Telanjang. Last sekali apa jadi pada kita di depan Tuhan? Kasut pun tak ada di bawah tapak kaki. Kita dalam keadaan seperti lahir, budak macam belum dikhatankan balik. Dan Allah kata, dulu macam mana aku bagi mak kamu lahir kamu, sekarang macam itulah aku buat kamu. Lah ni Tuhan kata nak tengok. Di mana kamu, di mana Muhammad? Kamu turut Muhammad ke kamu tak turut Muhammad? Kalau kamu tak turut Muhammad, kamu golongan kiri. Kalau golongan kiri, Muhammad bersusah payah berdoa pada Allah supaya mereka ni tak kena azab. Tapi Allah Ta'ala kata, Muhammad, jenayah mereka buat ni bukan kecil Muhammad. Jenayah apa mereka buat? Tak turut Nabi Muhammad itu satu kesalahan yang besar di sisi Allah. Nabi kata, apa aku nak kata masa tu? Aku kata macam Nabi Isa kata, ya Allah, kalau aku masih hidup dengan mereka, aku boleh betulkan balik. Tapi pada hari aku dah wafat, aku tak boleh buat apa, ya Allah. Maka Allah kata, serahlah mereka pada aku. Mereka akan diazab kerana tidak ikut Nabi Muhammad. Subhanallah ikhwan. Jadi tak mana sekalipun kita pergi belajar bab akhlak. Orang kata bab akhlak, bab tasawuf ke, last sekali kena balik. Sama tak yang kita belajar tu dengan Nabi? Sama tak yang kita buat tu dengan Nabi? Kenapa ikhwan? Kerana 2-3 tempat di dalam Al-Quran Allah mengulang ayat yang sama. Allah mengulang. Satu sebagai contoh dalam surah At-Taubah. Satu lagi, saya ingat lagi satu contoh dalam surah Sad. Bukan? Dalam surah Saf. Allah ulang. Iaitu ayat Allah kata, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Itu dalam surah Taubah. Ayat ni dahsyat ikhwan. Ayat ini dia telah menjaga kita, dia telah beri pada kita satu panduan untuk jaga diri kita. Ada 2 benda besar dalam ayat ni. Satu, Allah Ta'ala kata, huwallazi arsala rasulahu bil huda, satu, wa dinil haqqi, 2. Allah kata, Allah lah arsala rasulahu, yang telah mengutuskan rasulnya. Kalau dalam konteks ayat ni, Nabi Muhammad. Allah lah yang telah mengutus rasulnya. Apa yang Allah nak sampaikan? Dalam ayat ini, Allah nak sampaikan perkara ni. Allah kata Allah telah hantar rasul dia bil huda. Allah kata dengan huda, dengan hidayah. Wa dinil haq, dan dengan agama yang maha benar.
kita kata Islam, sama ada Islam ataupun agama sebelum daripada kita, agama Islam yang Taurat pernah jadi panduan dia, Zabur pernah jadi panduan dia, Injil, Suhuf, semua pernah jadi kitab induk untuk membimbing umat-umat dulu. Kita akhir zaman dipimpin oleh Al-Quran. Quran adalah ummul kitab. Dia adalah ibu bagi semua kitab samawi yang turun daripada langit kepada para nabi. Quran adalah imam dia. Allah kata Allah telah menghantar Rasul dia. Allah kata isi daripada tujuan Allah hantar Rasul ini bil huda, dengan petunjuk. Petunjuk apa ikhwan? Kita kata petunjuk itu dengan makna hidayah. Petunjuk itu dengan makna hidayah. Hidayah apa? Al-huda diterjemahkan dengan al-ilmun nafi', alal imanus sahih. Al-huda bermakna ilmu yang bermanfaat, menjelaskan makna iman yang sebenar. Itu makna al-huda. Ilmu yang bermanfaat. Islam adalah agama yang syarat dengan ilmu. Wahyu pertama pun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak tempat dalam Quran Allah cerita pasal ilmu. Islam adalah agama huda. Huda bermakna apa? Agama petunjuk. Yang menunjuk kita kepada petunjuk itu apa dia? Ilmu. Maka dikatakan ala basirah. Islam itu di atas basirah, ilmu yang nyata, yang basirah, yang dapat dilihat. Bukti yang dapat dilihat. Ilmu yang mata boleh tengok, telinga boleh dengar, hati boleh tahu. Dia ilmu. Maka tidaklah ada satu kitab yang syarat dengan muatan ilmu melainkan Al-Quran dan Sunnah. Maka Islam bukan agama yang agak-agak, saya rasa, saya ingat, saya fikir. Tidak. Islam adalah agama Al-Quran dan Sunnah, ilmu. Nak sebut sesuatu tentang Islam, mesti berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah. Saya rasa, tidak ada rasa-rasa. Ilmu. Islam adalah agama ilmu. Yang kedua, wa dinil haqq. Islam adalah agama yang benar. Apa makna dinul haqq? Hiyal a'mal as-salihah as-sahihatun nafi'ah fi dunia wal akhirah. Dinil haqq bermakna amal salih. Islam ini syarat dengan amal salih, amal yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Ikhwan, dalam ayat ni, dua perkara besar ni Allah bagi tahu yang kita tak tahu. Apa dia? Islam agama huda, agama ilmu, dan yang kedua Islam agama dinul haq. Dinul haq, agama yang benar. Maksud dia benar apa? Benar amal saleh dia berdasarkan ilmu. Oh subhanallah. Sebab ramai orang buat amal tidak ikut ilmu, tidak ikut ilmu Quran dan Sunnah. Maka ilmu dia jadi tidak sahih, tidak salih, tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Kerana orang tak tahu ayat ni lah, orang meraba-raba, cari di sana, cari di sini, maka jumpalah dengan mursyid-mursyid yang tersalah, yang bawa ajaran macam-macam. Orang berzikir dengan cara tu, berzikir dengan cara ni, semua tidak ada di dalam Al-Huda, di dalam petunjuk ilmu. Dia semua tak datang daripada Nabi. Subhanallah ikhwan. Allah kata, Allah akan jaga Islam sebagai dinul haq, Islam sebagai agama al-huda dan dinil haq. Allah akan jaga sampai pada peringkat Allah Ta'ala kata liyuzhirahu ala dini kullih. Allah akan zahirkan Islam dengan dua isi dan muatan ini di atas agama-agama lain. Artinya agama-agama lain tak boleh challenge Islam dalam dua benda ni, dalam ilmu dan amal salih. Allah kata walau karihal musyrikun, walaupun orang yang mensyiri Allah tak suka, Allah tetap akan angkat kebenaran Islam ini. Ikhwan, kita tak tahu benda ni. Kita tak tahu kata Nabi kita ikut ini telah bawa kepada kita begitu banyak petunjuk ilmu dan amal saleh. Selama tak tahu itulah kita akan kagum dengan orang-orang lain.
Tapi bila kita mula ada ilmu, kita akan nampak begitu dahsyatnya Islam bawa kita beramal. Ilmu dan amal saleh dipimpin oleh Rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Aku hantar Rasul aku untuk menyampaikan kepada kamu ilmu, untuk membawa kamu beramal. Rasul aku sebagai pemimpin kamu dalam ilmu dan beramal. Kamu akan lihat agama lain tak dapat tandingi kamu. Walaupun mereka tak suka macam mana pun, kamu akan ke depan. Tapi ikhwan, sayang, kita yang menjadi orang Islam tak tahu benda ni. Sehingga kan kita meraba-raba dalam mencari ilmu dan mencari amal saleh. Dan kita buat semua tak kena. Subhanallah ikhwan. Kata penulis, di antara kezuhudan Rasulullah SAW terhadap dunia, iaitu beliau tidak memperbanyakkan harta kekayaan di dunia serta tidak sibuk dengan berbagai kesibukan dunia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi 30 sa'an min syi'irin. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedang baju besi beliau digadaikan pada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 sok gandum. Untuk mendapat 30 gandum sok. 30 sok kita kata apa? Gantang. Untuk dapat 30 gantang gandum tu, Nabi ambil baju besi dia bagi kat Yahudi, dia nak ambil 30 gantang gandum. Artinya begitulah sederhana bahasa orang Lah. Dan kadang-kadang Nabi buat benda ni bukan untuk kepentingan dia pun. Kadang-kadang nak tolong kawan sahabat-sahabat yang susah, Nabi buat. Subhanallah ikhwan. Kita punya time dah lalu agak, insya-Allah ikhwan. Lepas tu kita tengok, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau kekayaan dunia, pasti diberikan oleh Allah Taala. Ni kita akan tengok ikhwan dalam surah Wad-Duha wal laili idza saja yang kita baca tu. Di situ Allah Taala menyebut kalau Rasulullah nak dunia, Allah boleh bagi kat dia dunia. Tapi tengoklah apa yang Rasulullah pilih. InsyaAllah kita tengok pada bulan yang akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.